Selamat datang ke Hearthstone. So anyway, aku ada quest ke hari ni, which is kejap win 2 games. Tengok ni. Win 2 games with Paladin or Priest. So aku rasa aku nak try Priest sebab aku dah dapat semua card dia yang whatever. Kejap. Cepatlah. Allah. Banyaknya. Ya Rabbi, banyaknya. Cepatlah. Ya Rabbi. Cepatlah. Okay. Fine. Okay, aku dah collect semua basic cards yang ada dan aku dah build deck yang aku rasa decent. Boleh lah menang 50-50 lah chance dia. So Hunter aku namakan dia Hunyut. Dan pendatang ni apa nama ni? Warrior aku namakan dia Pencacai sebab dia bodoh. My least favourite deck. Rogue ialah Rogaya. Paladin ialah Palabuto. Priest ialah Pido. Druid ialah Burid. Warlock ialah Bollock sebab aku suka sangat. And Shaman ialah Fat Shame. Okay, so kita try that Pido untuk pedophiles out there. Yeah, sorry, aku tengah reply WhatsApp ni kejap. Oh yeah, kentut. Yes, hebat. Aku malas nak pakai duit untuk buka adventure, so aku mungkin akan grind for gold untuk dapatkan banyak gila babi. Ataupun mungkin aku just play for, I don't know. Mapak ni agak power kalau dia tahu apa dia buat. Kalau dapat kat bagus. Okay, this is not bad. Okay, fine. I think I'll take this. Okay. Come on, man. Come on. Oh, aku suka background ni sebab kau nampak ni background ni. Aku boleh buat macam ni. Macam ni. Kau nampak mouse ni? Ni. Boleh pergi sini, lepas tu boleh tembak. Okay, first turn tak ada apa. Dan kita ada dua card removal yang bagus. This one is Shadow Word Death, destroy minion with 5 more attack, and this one is destroy minion with 3 or less attack. Tak boleh pun, sekejap 4. So, holy smite. So, nak letak benda ni pun tak bagus. Nak letak benda ni pun membazir. So, aku just heal. Heal je, tak apa. Kita jangan main mengelabah. Kita relax. Dan kita tembak dia pakai laser. Tembak dia pakai laser. Okay, aku boleh buat apa? 2 damage. Okay, fine. Aku dah throttle dia, summon a random 1 cost minion. So here's what I'm going to do. Aku akan letak ni as a taunt whatever. Lepas tu aku akan buat ni. And aku Holy Smite. Yeah, it's very economical. Apa ni? Restore 4 health to both players. Okay, not bad. Okay, fine. So kita bunuh dia dulu, and then baru kita letak benda lain. Yes, that's how we do it. Yeah, motherfuckers je. Tapi tak. Kalau aku ada 4. Kalau aku pakai 2, ada 2. Tak habis. 3 less attack. No, tak guna. Tak boleh rugi. So 2 1-1 saplings. Oh, dia nak bunuh terus. Bunuh lah. Oh tak, dia nak pakai tu. Okay, I get it. Bam. Okay. Alright, I get you. I understand. Sebab tak ada orang lain. Taunt, motherfuckers. Okay. Alright, sebenarnya kalau aku kena bunuh dia sebelum Mamat ni damage 4. Supaya kalau dia cure, kalau macam 29 dia cure, dia okay. Ketu.
Okay, bagus, bagus. Tengah nampak aku yang untung dari segi ni. Yes. Sekejap sekarang kita akan buat destroy minion with 3 or less attack. This is a good removal. Bam. Bam, motherfuckers. And then kita ada pilihan nak buat ni ke nak buat ni. Ni ada taunt tapi sebenarnya kita patut buat ni. Yes. Yes. Now, 4. Okay, fine. Alright, so lepas ni 6 kita boleh buat itu, yes. Kita boleh buat itu dan itu. Yeah, motherfuckers. Yeah. Yeah, bitch. Yeah, bitch. Oh, Divine Shield. Okay, Divine Shield. What do we do? What do we do? More tak boleh. 3 or less tak boleh. Aku boleh heal dan aku boleh attack. Attack tu dia mati. Attack yang tu. Okay. Aku boleh show me attack. Peace Storm. Atau aku boleh attack yang mamat ni kan. So macam mampu lah. Dia attack aku pap dia akan ni. So here's the thing yang aku discover main mata ni. Kadang kau just biar dia attack kau. So dia boleh attack ni, dia boleh bunuh ni tapi dia akan mati. Tapi dia tak mati. So next turn kita boleh bunuh dia ataupun dia boleh bunuh yang ni, mati. Yang ni pergi sini tapi dia mati juga. Plus half taunt, yes dia akan plus half. Okay. Okay, fine. That's good. Alright. I get you. Okay, motherfuckers. Draw a card. Okay, fine. Let's destroy this one first. This is our biggest obstacle. Alright. And then kita sacrifice. We need to kill this one. We have 4. So what do we do? 4. Draw a card. 3, 2, 3, 1, 4. 4, 2, 1. Aku rasa aku nak letak ni. Betul aku nak. Shit, aku lupa. Okay, fine. No. Ni attack. Patutnya aku, yeah, I should have done that. Never mind, it's okay. Dia 88, dia boleh letak. Dia ada ketun tau. So bila ketun ni, bila dia muncul, dia akan deliver damage macam 8. Kalau dia 8, dia akan deliver 8 damage random to everyone. Dan kalau dia kimak apa lancar tu, kalau dia 10, dia akan deal 10. So aku boleh tak 2 ekor macam tu. Atau aku ni apa ni, plus 2. So aku boleh draw a card first. Tengok kalau aku dapat Shadow Word Death. Oh, tiada. Tak bagus sangat. 3 less attack. Tak boleh. Ni apa ni? 5. So dia dah tambah 2, 7. Tak benda sangat lah. So maybe I'll just do this. Ni kita simpan ni. Ini kita heal supaya dia lapar. So supaya dia boleh survive. Yes. Kebagusan dia ialah dia boleh survive. Sebab dia tambah 2. Okay, so fine. So dia boleh survive kalau Nathan ni serang sekali tau. So tapi Nathan ni pun boleh survive. Taunt juga. So 4 damage. 4. Sama Nathan ni 2. Fuck. Okay, alright. I get it. Aku ada removal lagi ke? Oh, aku ada mind control. Oh, okay, that's cool. Oh yes. Yes, both will survive. Alright. Oh yes. Belum masanya. 3 less attack. So fine. Mula kita buat ni dulu. Oh silap. Aku silap.
Patutnya aku attack mata ni dulu. Yes. Alright. Dan aku patut heal mata ni. Tapi tidak makan. Let's just straight let's attack. 4-1. I should actually. Yes. Okay, kenapa aku buat macam tu? Ialah pasal aku nampak ni, dia tinggal 6 tau. So aku sekarang boleh attack dia for 10 damage. Dia kena bunuh at least 2 ekor, which he can do. 1 here and then maybe 2 here. Yes, so that will be 6. Kalau dia buang ni 1, will be 6. So dia kena buang at least 1 whatever the fuck untuk pastikan. Fucking hell, that thing's dangerous. But we will continue to focus on. Oh, Anton. Okay. Anton. Okay. Alright, are you gonna attack? No, you're not gonna attack, right? So adakah kita sudah menang? Because the next play would be mind control matang. Okay. Time waits for no one, bitch. The light shall burn you. I see what you're trying to do. Unfortunately, it's not going to work. Bitch. Yeah, motherfuckers. Yeah. Take control of this minion with taunt. Yes. Yes. Oh, dia tak ada. Oh, okay. Okay, so that is deck priest. Let's say Palabuto. Let's see Palabuto apa? Sekejap. Aku nak refresh sikit. Apa benda aku buat dengan Palabuto? Palabuto di tengah malam. Palabuto. Deck Noble Sacrifice, Blessing of Mind, Secret Attack, Secret, Hand Protection, Divine Shield, Noble Sacrifice. Okay, Secret Small Ooze, Raptor, Knife Juggler. Kenapa aku ada Knife Juggler dalam ni? Sunfury Protector, using Stunt, Red Leader. Oh, kenapa aku ada Knife Juggler? Sebab dia memang ambil ni. Red Leader is important, Sunfury Protector is important. Aku dah mulai tak? Defender of August is important. Chilinity, yes, of course, definitely. Senjin Shieldmaster, Hammer of Wrath is deal 3 damage, draw card 4. True Silver Champion, Triple Champion is whatever we last. Sergeant. Okay, fine. Let's just have fun. Aku pun dah lupa main Paladin sebab it's the first deck yang aku pakai selepas Mage. Sebab aku memang tak suka Paladin, but sebab dia punya filosofi berlainan daripada filosofi aku. Filosofi aku ialah stall, taunt, lepas tu direct damage banyak-banyak mungkin. Seberapa kali yang aku boleh buat lah. Tapi aku terpaksa belajar untuk control minion and letak benda on the board, which I'm not very good at doing. Dah lah aku lawan dengan Pokemon removal ni. Yelah, you will die with honor as well. So anyway, ni aku tak suka. So bila Paladin deal dengan Rogue, so Rogue problem dia, Rogue benda dia ialah ni tau. Dia boleh equip weapon pakai hero power dia, equip dagger, and dagger ni boleh digunakan untuk remove a lot of small creatures yang life dia 1, macam si Pokemon ni lah. Macam si nampak dia tak serang aku Dia tak serang aku, menunjukkan dia simpan ni untuk bunuh benda macam ni. Kau tengok aku letak di sini. Next turn, benda pertama dia akan buat ialah dia akan bunuh mata ni dulu. Sebab dia nak clear the board. Okay, dia nak clear the board. Make sure that aku tak boleh buat apa-apa tu. Tak. Oh, okay, dia nak suruh mata dia charge. Okay, fine. Dia tak bunuh aku. 3 damage, draw card. That's 4. So, let's have a taunt. And then what is this? 1,
tu, bla bla. Okay lah, tak apa. So after this aku akan ada 4. Bila aku ada 4, aku boleh buat sama ada Chill punya Yeti seekor, atau aku boleh drop Shattered Sun Cleric. Cleric tak boleh sebab dia macam tu. Atau aku letak Divine Shield 3. Okay, let's say 3 and 1, 1 and 2, 2 and 1, 1 and... Let me think. 4. Aku tak ada defense. 4, 2, 1, 1, 1, strong. Should damage strong card. Okay lah, aku just bunuh. Job done. Okay. Lepas ni aku ada 5. So bila aku ada 5, aku boleh buat few things. Aku boleh buat 1, 2. Aku boleh summon 1, letak raid minion tapi dia tak ada taunt. Atau aku boleh buat deal to damage semua. Masa tak ada combo, aku tak nak buat combo apa-apa. Itu combo ni. Combo ialah bila kau play another card before discard. Okay, aku ada 4. 1 Blessing of Might. Shit, aku tak ada anything on the board. So ni aku cakap ni, bila dia removal, nampak sangat tadi dia nak remove banyak benda. So kimak lah sekejap Kalau aku pakai 4 dan 1 lah. Okay lah. 4 Divine Shield or plus 3 attack. Aku akan Divine Shield. Defense first. Okay. Lepas ni kita akan ada 6. Kita boleh pump up Nathan ni jadi shit. Remover. Sap ialah card yang bagus. Dia pakai 2 mana je, lepas tu kau naik balik. So macam fuck. Aku tak boleh nak gain momentum dalam ni. Tempo aku dah jauh ketinggalan. Memang teruk. Kecewa. Aku kecewa dengan hidup. Fuck man. Apa kelancau. Sekejap What can I do? I cannot do that. I cannot do this. Let's attack. I can do this now. Reporting for duty. My shield for Argus. Okay. That's done. So yeah, this ada taunt, so dia akan terpaksa bunuh dulu. Dia terpaksa bunuh Melantani, tapi sekejap dia bunuh pakai Melantani je. Pak, mati. Lepas tu dia akan pak and whatever, ataupun mungkin dia bunuh Melantani. Tapi dia bakal try. Alamak, fuck. Kenapa lah aku tak ada acid push. Dia akan bunuh yang tu. Lepas tu dia akan bunuh, yes. Dia bunuh juga 7. So aku ada 7, what can I do? Kenapa aku tak ada taunter? 7 What can I do? 7, I can do 1, I can do 5. So 5, 8, 1, 3, attack. Let me think. Not much I can do lah. Okay. We must cleanse the Sunwell. Okay lah. Kau ada binatang yang boleh heal ke? Oh, I got that thing. But no, cannot use. 4. This card. Geramnya aku. Okay, dia tak boleh bunuh Chill punya Yeti aku melainkan dia ada removal spell. Set atau assassinate. Assassinate. Fuck you. Fuck you. Kalau aku tak ada taunt, aku dah kalah. But let's try. Well, let's try this. Handle it. Push forward. Okay. Itu je lah aku nak tunjukkan. Okay, anyway. The victory is yours. So anyway, itu saja 2 perlawanan aku pada hari ini. So aku akan stop recording sekarang. Terima kasih
Sebab tengok kemenangan dan kekalahan aku, inilah bagi aku metafor untuk kehidupan. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Kita kena terima dengan seadanya. Sebab inilah ketentuan Tuhan. Bla 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 bla. Mampulah kau. Fuck you. Fuck, aku kalah kali ni. So anyway, sehingga kita bertemu lagi di hari yang akan datang. Kita akan bertemu lagi pada masa yang berlainan, pada hari yang berlainan pula. Sebab whatever. Fuck you. Bye.